Tottenham Hotspur betul-betul splash duit untuk season depan. Macam yang korang tahu, Tottenham Hotspur untuk season depan memang tak main-main. Bawah Roberto De Zerbi, diorang dah bawa masuk beberapa player yang betul-betul menyeramkan untuk season depan. Player-player macam Matheus Fernandes, Tonali, Senesi, Van Hecke, ini adalah player-player yang dah memang proven dalam Premier League. Korang kena ingat juga dengan player-player yang dah sedia ada dalam pasukan Spurs sekarang ni, kalau Roberto De Zerbi berjaya untuk build satu squad yang betul dengan player-player yang ada ni, Tottenham Hotspur memang mampu untuk challenge title season depan. Kali ni diorang memang bijak, diorang bawa masuk bukan je player-player untuk bermain dalam skuad utama, diorang belajar daripada season lepas yang mana diorang kena hadap injury yang begitu teruk. Kali ni diorang bersedia dengan bawa masuk player-player backup juga. Contohnya macam diorang bawa masuk Dubravka untuk Vicario. Aku sebagai fan Chelsea agak takut dengan signing-signing yang dibawa oleh pasukan Spurs ni. Walaupun diorang tak main UCL, diorang berjaya untuk convince player masuk dalam kelab diorang. Walhal Chelsea sekarang masih lagi tak berjaya untuk convince player yang ada dalam pasukan diorang sendiri. Pendapat korang, Spurs dengan signing-signing yang baru masuk sekarang ni, diorang akan duduk nombor berapa season depan? Cuba korang komen.